azam lebaran. Berdendang, mari berdendang, berdendang di seluruh alam. Bergema suara bergema, azam lebaran. Bertingkah rentah bertingkah, bertingkah paluan rebana. Berkisah alunan berkisah, azam lebaran. Kuduskanlah kemaafan, tuliskanlah keampunan. Di hari mulia ini sucikan diri. Di langit dan di bumi, nur ilahi menerangi seni. Syukurlah, laungkanlah zikir rindu pada Yang Esa. Berdendang, mari berdendang, berdendang di seluruh alam. Bergema suara bergema, azam lebaran. Bertingkah rentah bertingkah, bertingkah paluan rebana. Berkisah alunan berkisah, azam lebaran. Berkalamlah sejarah kehidupan manusia, kembali jernih hati yang bersih di bulan yang mulia. Dendang, mari kita berdendang, dendang lagu nazam lebaran. Tingkah, mari kita bertingkah, alun nazam lebaran. Bergemalah nazam lebaran. Berdendang, mari berdendang, berdendang di seluruh alam. Bergema suara bergema, azam lebaran. Bertingkah rentah bertingkah, bertingkah paluan rebana. Berkisah alunan berkisah, azam lebaran. Kuduskanlah kemaafan, tuliskanlah keampunan. Di hari mulia ini suci
Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin di. Ya, selamat hari NY. Apa khabar NY? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Istimewanya hari ini di walaupun kita bertugas di hari raya. Okey, tapi hari ini istimewa kita bersama dengan tetamu yang membuatkan saya menangis dari awal pagi tadi. Dan nampaknya kalau kita bertugas pun hari raya ni NY berdua, betul. kita tidak terasa sedih sebab kita gembira. Kenapa? Kita bersama dengan tetamu istimewa kita untuk hari ini menerusi rancangan. Ya. Beraya bersama Biduanita Negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. Yeay, bersama tu sudah dia. Assalamualaikum Datuk Siti. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya juga Oh, buat tu dia. semua yang mendengarkan. Terima kasih kerana menghubungi saya jauh dari sana. Jauh dari bumi sandakan. Betul. Ini macam mimpi kan di kita Betul. dapat beraya bersama dengan Biduanita Negara Kalau hari ini. NY, kalau DJ NY dia macam nak menangis dari tadi ni, saya pula macam tak boleh bercakap sudah ya. Itulah istimewa sebenarnya kita bawakan di Second FM untuk Hari Raya ini. Kita bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, Biduanita Negara kita. Ya. Okey, dan untuk yang pertama ni Datuk Siti. Okey, walaupun dalam kesibukan menyambut Hari Raya tapi berpeluang juga bersama kami di Second FM untuk Hari Raya ni. Jadi kami ingin bertanya, tapi sebenarnya kita ada pantun dulu tu. Pantun dulu. Kami sediakan di awal-awal ni Datuk Siti. Awal lagi. Okey, saya mulakan ya di. Okey, indah desa dihias mentari, burung berkicau di dahan cemara, merdu suara menyentuh nurani, Siti Nurhaliza permata seni negara. Wah, satu lagi, bintang berkelip di langit malam, cahaya indah menyinari maya. Ya. Suara merdu pesona alam, Siti Nurhaliza Biduanita Negara, kebanggaan Malaysia. Ya, itu dia. Istimewa ni untuk Datuk Siti. Sama-sama, alhamdulillah. Okey, dan Datuk Siti ya, mungkin boleh kita kongsikan bersamalah antara program Datuk Sri Siti untuk masa yang terdekat ni. Silakan. Ya, Alhamdulillah, sepanjang bulan Ramadan yang lalu, Ya. saya begitu aktif sekali. Pertama untuk saya dan juga suami mempunyai yayasan Nujua. Jadinya sepanjang bulan Ramadan yang lalu memang jadual saya penuh dengan aktiviti berbuka puasa Ya. dan kita berikan sumbangan kepada mereka yang memerlukan. Ya. Sempat saya keluar Kuala Lumpur seperti ke Pahang, ke Kedah ya, dan sekitarnya kerana bukan orang kata bukan selalu kita dapat berbuat pada bulan Ramadan yang mulia. Dan bulan Ramadan ni Betul. sebenarnya dia punya apa kata reward sangat luar biasa. Sebab Betul. itulah jadual saya pun sibuk sepanjang bulan Ramadan yang lalu. Jadi bila dah raya ni, Ya. adalah masa untuk saya luangkan untuk bersama dengan keluarga. Inilah masa untuk berkumpul dengan kaum keluarga. Ya. Dan Alhamdulillah lagu raya saya pun dah ada yang baru, dah pun Ya, dimainkan betul. sebelum ni. Saya harap peminat saya boleh menerima lagu raya baru saya. Alhamdulillah. Pastinya juga menjadi playlist wajib kita kan di Playlist wajib, Sandakan FM. ya. Baiklah, dan seterusnya Datuk Siti, kita nak tanya juga ni sebenarnya. Mungkin Datuk boleh kongsikan bersama dengan kami juga di sini dengan antara artis-artis di bawah naungan Siti Nurhaliza Production. Setakat ni antaranya siapa saja Datuk? Umairah. Okey, sekarang saya mempunyai satu lagi company iaitu Siti Nurhaliza Legacy. Legacy, kalau Siti Nurhaliza Production menguruskan aktiviti career saya sebelum ni. Sekarang ni saya sudah tubuhkan yang baru, Siti Nurhaliza Legacy, memang khusus untuk mencari bakat-bakat baru di bawah naungan saya. So sekarang kira Siti Nurhaliza Legacy lah. Kita ada anak saudara saya sendiri iaitu Umairah, ataupun kita panggil nama gelar dia Umairah. Ya, betul. Okay. Dan juga seorang lagi baru kita sebab kita baru bermula. So kita ada dua artis di bawah
SN Legacy iaitu Humaira dan juga Audra ataupun kita panggil dia Oda. Oda. Nama platform Oda. Ah. Anak kepada ibunya seorang pelakon, Ya, penyampai betul. radio, pengacara terkenal Kak Sharifah Syahira. Ya, betul. Jadi itu dia dia. Nuai. Setakat ni ada dua, Umay dengan Oda ya, Ya, di betul. bawah naungan Siti Nurhaliza Legacy. Ya, itu Legacy. dia. Ya. Ya. Okey, dan mungkin Datuk Siti boleh cerita sedikit lah tentang lagu raya Beraya Dengan Saya. Tahun ni berada di mana? Saya dah tahun beraya di dua negeri. Ah. Masih di Pahang dan juga Kedah. di Kedah. Tapi di Kuala Lumpur ni adalah wajib beraya di Kuala Lumpur bersama dengan anak-anak. Datuk Sri Khalid suami saya Ya. akan spend bersama dengan anak-anak Mhm. dulu. Ya, dan juga ibu mertua saya pun tinggal bersama. So kita memang di Kuala Lumpur dulu. Okey, dan bercerita tentang lagu raya baru saya, beraya dengan saya tajuk dia. Ya. Okey, kita dah keluarkan di minggu kedua, nak masuk minggu kedua Ramadan Ya. hari itu. Dan memang last year saya semua dah sedia maklum, peminat saya semua sudah sedia maklum, lagu raya saya ciptaan Aisyah Retno. Lebih kepada lagu-lagu irama tradisional, zapin kan, mood raya irama Melayu, zapin. Tapi tahun ini saya nak ada kelainan dan saya bersama juga dengan komposer-komposer muda yang saya rasa kita perlu support mereka dengan idea-idea yang lebih untuk generasi muda sekarang lah. Ya, betul. So masih lagi mengekalkan juga elemen tradisional. Okay, elemen tradisional masih ada lagi tapi more to music arrangement lebih modern. Ya, betul. Sentuhan moden utama tapi ada kekalkan kemelayuan juga. So ciptaan Omar K bersama dengan seorang lagi penciptanya, Iki dan juga Omar K. Okay, lagu Beraya Dengan Saya. Saya pilih tajuk tu sebab dia catchy. Okay, dan mood persiapan dalam lagu tu sendiri kita ceritakan macam mana beraya di desa sebab lirik dia ada mengatakan kalau saya bertanya tahun ni semua raya kat mana. Ya, betul. Saya ceritalah saya raya kat desa. Lepas tu dengan persiapan. Persiapan semua komplit lah. Saya rasa ini salah satu daripada lagu yang menarik. Betul. Yang kita perlu raikan pencipta muda yang berkualiti. Betul. Dan memberi irama sentuhan baru untuk saya suka betul dengan lagu ni. Ya. Semangat dia luar biasa. Betul, tak relax. meriah. Dia sekali dengar dia kita sudah melekat dengan dia punya part chorus tu kan. Ya. Tapi kita simpan dulu Nuai. Simpan dulu. Beraya Dengan Saya ataupun Beraya Dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza sekarang Dan ni. yang bestnya beraya dengan saya tu dia balik beraya tu menggunakan bas ke kapal terbang ke kan. Kita cerita realitinya orang Malaysia ni balik raya ada naik kereta api, naik kereta ke ataupun naik kapal terbang kan. Kalau orang Sabah Sarawak naik balloon kan. Ya, betul. Itu dia Itu dia Nuai, lagu raya Beraya Dengan Saya ya. Beraya Istimewa Dengan kami Saya. hari ni Beraya Dengan Bidu Wanita. Betul. Okey, kami nak tahu jugalah ni Datuk Siti ya, mungkin aktiviti yang menjadi rutin lah setiap kali hari raya. Hari raya biasanya raya pertama saya berkumpul bersama dengan keluarga, anak-anak, family yang terdekat ada. Kita akan berkumpul, ada rumah terbuka untuk keluarga dan juga rakan-rakan terdekat lah. So duduk kat rumah tunggu tetamu, layan tetamu. Itu untuk raya pertama saya. Bermaafan tu itu memang Semestinya wajib lah. Okay, bermaafan, pergi solat raya. Jadi raya pertama saya tak banyak berjalan, saya memang tunggu di rumah saja so far. Kemudian nak
yang paling best, excited sekali nak menyediakan persiapan. Kalau dulu saya fikir untuk diri saya dan juga suami, Betul. sekarang ada anak. Betul. Dan dia menyediakan persiapan anak tu lebih mengembirakan, menyeronokkan lah. Lagi meriah kan? Meriah. Ah. Afwa, Afia. Tapi setiap kali hari raya, setiap tahun hari raya, gambar pertama yang saya tengok di media sosial, gambar Datuk Siti Nurhaliza bersama keluarga. Apa warna baju dia kan? Ya, saya mau tengok baju Datuk Seri Siti. Okey, sebenarnya kami mau tahu jugalah kan, mungkin juada wajib yang selalu disediakan oleh Datuk Siti untuk keluarga di pagi raya, dan yang menjadi air tangan Datuk Siti sendiri. Kita kan tahu Datuk Siti kan memang pandai masak. Cun masak. Saya bukanlah seorang yang hebat memasak, tapi saya masak pun apa yang saya boleh masak. Macam tu. Okay. Contoh untuk raya pertama, biasanya kalau air tangan saya rendang lah. Kita masak rendang. Wow. Rendang ayam tahun ni saya nak cuba buat rendang daging pula. Ya. Okay. Wow. So rendang ayam ada, lepas tu nasi impit kuah kacang tu favourite saya. So mesti kena ada nasi impit kuah kacang. Dan selebihnya kalau untuk family, mungkin kita buat nasi tomato ke atau nasi minyak, terpulang lah. Kalau tak pun saya memang akan ada catering yang kita dah get ready awal-awal supaya tak serabut lah kan. Nanti mana nak siap-siap pakai baju cantik-cantik kan kat dapur lagi rupanya. Lagi makanan. Itu dia, bilalah kita dapat merasa air tangan Datuk Siti Anwar ya, insya-Allah Anwar, insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Jadi itu dah juadah ya, juada wajib yang Datuk Seri Siti Nurhaliza masak yang dia tahulah Anwar ya. Macam rendang apa semua kan ya, dan digandingkan dengan kuah kacang apa semua ketupat tu kan. Itu dia. Dan Anwar, betul. ya, kita nak berehat dulu, kita dengar lagu daripada Datuk Siti juga ya. Lagu antara kegemaran DJ NY juga. Ya, betul. Lagu playlist wajib DJ NY juga. Raya-raya nak ke mana? Itu dia. Jadi kalau mau tahu lagi cerita bersama dengan biduan negara kita untuk hari ini, di hari raya, terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu. Kembali seketika nanti. Anyamlah anyam, jangan tak anyam. Anyam ketupat, biarlah cepat.
kasih untuk anda yang terus bersama kami, beraya bersama kami di Sagan FM. Dan hari ini kita beraya bersama Bidu Wanita Negara Datuk Sri Siti Nurhaliza. NY dan Didi masih bersama dengan anda untuk Hari Raya ni. Selamat Raya NY ya. Ya, saya raya. Dari tadi NY tersenyum. itulah. Tadi awal tu menangis. Sekarang dia Nangis. tersenyum. Jumpa dengan idola kan. Itulah mimpi macam mimpi kita rasa. Okey dia. Baiklah, seterusnya kita nak tanya juga bersama dengan Datuk Siti untuk Hari Raya ni. Kenangan Raya Datuk Siti yang paling terpahat dalam memori. Antaranya boleh saya sampuk sikit tak? Boleh. Ini satu kalau betul lah. Saya kan peminat juga. Pernah dengar Datuk Siti pernah kongsi yang kenangan yang dia tak boleh lupa dulu bila beraya di kampung di Pahang. Masa tu dia baru menang bintang ni HMI. Satu kampung beratus ribu orang datang beraya masa tu. Ada gambar lagi Datuk Siti masa tu masih muda-muda. Itu agaknya berapa orang yang datang beraya masa tu, Datuk? Okey, masa saya start dikenali ramai, memang saya pun masa saya baru berpindah ke rumah saya biasa saja. Waktu tu ayah saya baru pencen jadi anggota polis. Okey, bila pencen ayah beli rumah apa kita panggil Kak Zee? Rumah teres satu tingkat. Okay. So rumah teres satu tingkat tu sederhana sangat. Dan bulan Syawal pula saya dah mula dikenali sangat dan ramai peminat berkunjung ke rumah saya di Kuala Lipis. Ya. Saya masa tu macam panik pun ya juga. Tak sangka terlalu ramai. Saya tak salah saya dalam satu hari dalam 4,000 orang datang. Wow. 4,000 orang datang. Beraya kita siap kena pasang kemah lah. Pasang kemah pun penuh dengan peminat yang datang. Dan antara peminat-peminat saya pun dia suka duduk nanti tunggu saya keluar. Saya lah yang hidang air. Saya jugalah bersama dengan family lah kan. Angkat pinggan mangkuk, angkat cawan mana yang dah habis. Kena buatlah sebab masa tu kita tak prepare. Nak catering ke kan, ingat semua nak buat sendiri. Kan, mak masak, kakak ipar masak. Tapi yelah, walaupun agak kalut kan, semua kena buat sendiri, tapi bestnya sebab mereka merasa air tangan daripada family Siti dan dapat layanan daripada kami. Ya, itu kenangan yang tak akan saya lupakan lah. Dan kalau dulu kita selalu dapat kad raya tau. Kad raya yang fizikal punya kan, seorang tulis. And then saya pun sempat balas. Itu berguni-guni. Okay. Saya rasa ada tu Datuk Siti. Kad raya saya kirim dengan Datuk Siti. Ada. Berguni-guni maksudnya beribu-ribu. Ya. Dan saya ambil masa lah sampai habis apa orang kata sambutan raya seminggu tu, mana orang dah start kerja pun saya masih lagi membalas kad raya yang dikirim oleh peminat-peminat saya. Itulah dia. Itu dia. Tak heran lah NY pemenang bintang paling popular. Berturut-turut tahun demi tahun kan. Kad raya je dah beribu-ribu berguni-guni. Kan. Itu dia. Itu kenangan Raya Datuk Siti ya. Okey, mungkin untuk tahun ni mungkin ada perancangan Datuk Siti yang boleh kita kongsikan. Okey, tahun ni yang pasti memang kami akan sambut di Kuala Lumpur dulu bersama dengan anak-anak dan keluarga terdekat. Selepas tu barulah saya plan balik ke Kuala Lipis ke atau balik ke Kedah ataupun kita pergi berkunjung ke rumah sanak saudara. Itu dia. Itu biasanya perkara rutin yang saya dan juga suami lakukan lah kalau kita menyambut
hari raya Ya, kan. tu dia. Okey, sebenarnya kan macam kita mula-mula bercerita tadi kan, macam saya sendiri sebagai penyampai radio, impian saya mula-mula jadi penyampai radio tu saya ingin interview Datuk Siti lah. Sebab saya memang peminat dia sebelum saya jadi penyampai radio Penyampai lagi. radio. Dan impian itu terlaksana pada tahun 2013. Saya dapat interview Datuk Siti melalui telefon saja masa tu. Juga rancangan raya. Dan hari ini 2026 saya dapat live video call bersama dengan Datuk Siti dan saya menyimpan hasrat untuk bersemuka pula interview Datuk Siti. Ini hikmah Ramadan. Amin, Datuk Siti doakan ya dapat saya interview Datuk Siti. Ya. Okey, dan mungkin impian Datuk Siti yang masih belum dapat dilaksanakan lagi dalam 30 tahun ya perjalanan Datuk Siti dalam bidang seni, mungkin ada lagi yang masih tersimpan, yang masih terpendam. Agaknya ada impian yang belum terlaksana ni, Datuk Siti. Sebab segala-galanya telah pun dilakukan kan, Dik? Betul. Telah diraikan. Alhamdulillah. Saya bersyukur sangat sepanjang 30 tahun menjadi anak seni. Allah permudahkan perjalanan saya, walaupun ada dugaan, ada cabaran, tapi segala yang saya plan untuk untuk konsert dan juga untuk persembahan yang lain tu dipermudahkan. Itu yang penting kan. Setiap cabaran tu bagus untuk saya terus memperbaiki diri saya. Okey, mungkin kadang-kadang kita sedar ataupun kita tidak sedar ada perkara yang menjadi pengajaran dalam setiap cabaran yang kita lalui kan. So apa yang saya teringin lagi nak buat, apa ya? Konsert yang akan datang ni pun insya-Allah akan jadi kenyataan. Itu impian saya, iaitu konsert tradisional yang terbesar. Itu dia ya. Kita doakanlah Inua ya, Ya, kita insya-Allah doakan ya. semoga impian terlaksana ya untuk Datuk Ya, Siti. betul. Baiklah, membawa gelaran B2 Wanita Negara merupakan satu amanah yang sangat besar ya. Di mana seperti kita sedia maklum, B2 Wanita Negara Saloma, B2 Wanita Negara Sharifah ini kali ini pula bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi, bagaimana Datuk Siti melihat tanggungjawab ini yang diberikan kepada Datuk sebagai B2 Wanita Negara ni? Silakan. Terima kasih. Alhamdulillah, pertama sekali saya bersyukur kerana dihargai sampai ke tahap diberi anugerah Bidu Wanita. Saya pun tak pernah terfikir saya diberi satu penghargaan yang besar sebegini dalam kerjaya saya. Betul. Dia apa kata gelaran tu akan datang sekali dengan tanggungjawab. Betul, Ya. betul. Bukan untuk saya bermegah, tidak, tapi untuk saya melakukan tanggungjawab yang lebih baik lagi, bukan saja untuk kerjaya saya, untuk industri muzik, tapi untuk masyarakat. Kerana selama ni masyarakat banyak menyokong kerjaya saya. Saya harap apa yang saya capai dan saya gapai ni boleh jadi sumber inspirasi kepada mereka di luar sana, terutama sekali anak-anak muda yang ingin sama di dalam industri seni tanah air. Sebab berada dalam industri seni bukan sekadar kita nak glamour, ya, tapi banyak tugas, tanggungjawab yang perlu kita sedar, yang kita perlu pikul untuk menjadikan kerjaya ini dipandang mulia, kerjaya kita ni dipandang tinggi, dipandang hormat oleh semua lapisan masyarakat kan. Lebih-lebih lagi memang artis ni sering dilihat sebagai idola, idola. So tanggungjawab saya rasanya sangat besar. Walau macam mana pun saya tak nak saya terbeban, sebab saya kena buat dengan perasaan yang happy, dengan kasih sayang, dengan cintanya saya kepada tugas-tugas yang saya buat selama ni. So Alhamdulillah, sebab itu perlunya saya dan juga management saya untuk melakar ataupun planning yang terbaik dalam kerjaya saya supaya semua plan kita berjalan dengan baik dan kita boleh
memberi sesuatu semula bukan saja kepada industri muzik, ekonomi industri sendiri, tapi kepada masyarakat. So that's why bila saya buat konsert, saya juga akan memastikan ada juga sumbangan yang saya berikan dalam kutipan tiket tu kepada yayasan jiwa yang saya buat betul. bersama dengan suami untuk saya bagi semula kepada masyarakat yang memerlukan. Itu Ya. dia ya. Saya ingat lagi pesan Datuk Siti NY. Ya. Sekarang ni masa Datuk untuk berkhidmat, dia bilang berbakti kepada masyarakat. Betul Datuk ya? Dengan cara saya lah. Dah, cara tersendirilah. Bukan cara YB ya, dengan cara Datuk Siti. Okey, kita akan kembali lagi bersama dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kita mau dengarkan dulu satu lagu. Okey, sama-sama kami mau makan-makan kuih raya kan. Mungkin Datuk Siti pun mau apa ni? Tengah menjamu selera. Ya. Okey, kita mau dengarkan lagu Anugerah Aidilfitri. Lagu ni pun saya suka dia. Mari puji memuji tu Betul. Lagu lama ni. Ya. Okey, kami akan kembali bersama anda dan juga bersama dengan Bid Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza seketika nanti. Terus bersama kami, Saikan FM. Bersamamu. Di sana apakah artinya syawal? Tangisan dan rintihan tiada henti. Alangkah hibahnya di Aidilfitri. Buminya bagai ambal duri. Di sini hari ini Lebaran yang dinanti, sanubari bernyanyi suci murni. Amalan dirahmati
Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Sarakan FM 90.1 dan juga menyaksikan live Facebook kita untuk hari ini bersama dengan Didi dan NY menerusi rancangan Beraya bersama Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza. Masih lagi beraya Datuk Siti. Terima kasih meluangkan masa beraya bersama kami hari ini. Ya, NY, dia kan kau punya riak muka kan di NY nampak macam emas. Ada macam nampak segunung. Macam nampak emas. Macam nampak permata. Itu yang permata. Memanglah permata depan kita ni permata walaupun tidak bersuah muka. Itulah. Bayangkan kalau bersuah muka lagi. Macam mana tu di? Sebenarnya NY, masa NY menyoal Datuk Siti dengan soalan-soalan, saya sebenarnya tengah melihat skrin. Menonton skrin saja ya, macam tak mau bercakap, menengok apa ni, menonton muka Datuk je ya. Itu dia. Okey, kita sambung lagi bersama dengan Datuk Siti. Okey, dalam tadi kita berhibur dengan lagu Anugerah Aidilfitri daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Jadi mungkin dalam banyak-banyak lagu raya Datuk Siti sendirilah yang mungkin paling Datuk suka ataupun minat lah. Mungkin ada memang semuanya sebenarnya semua best. apabila kita dengar lagu Datuk Siti memang semua membangkitkan rasa raya kan. Betul. Apa tu lagu dulu kan? Betul. Sesuci. Yang ini antaranya paling melekat. Okay, lagu raya saya rasa yang betul-betul melekat di hati saya adalah lagu raya yang pertama. Ciptaan arwah Datuk Suhaimi Muhammad Zain ataupun kita panggil Pak Ngah. Betul. Sesuci. Sesuci Lebaran. Sesuci Lebaran. Sebab lagu Sesuci Lebaran ni dia jadi sangat viral dan luar biasa. Kalau tak dengar lagu tu rasa macam tak sempurna pula masa Ramadan kita, hari raya kita. So itulah saya pilih lagu Sesuci Lebaran. Betul. Pelengkap. Betul. Bila dengar je lagu Sesuci Lebaran tu memang terasa aura-aura raya tu kan. Mood raya tu terus membuak-buak ya. Itu dia. Baiklah, dan sekarang ni NY ya, kita lihat banyak keluar lagu-lagu raya yang baru ya. Betul. Jadi kita nak minta jugalah komen daripada Datuk Siti tentang lagu raya yang kelihatan macam perang lagu raya ni, masing-masing keluar lagu raya. Dan kalau Datuk sendiri wajib digelar sebagai Queen lagu Hari Raya, mesti ada. Kalau Christmas kita ada Mariah Carey, di Malaysia ada lagu raya kita ada Datuk Siti Nurhaliza. Itu dia. Jadi komen Datuk lah untuk lagu raya yang semakin banyak keluar ni, macam perang lagu raya ni. Komen sikit Datuk, silakan. Okey. Saya sangat sangat mengalu-ngalukan. Kataan yang terbaik adalah mengalu-ngalukan setiap komposer-komposer baru yang ingin memberikan idea mereka dalam menghasilkan lagu-lagu raya. Sebab kita kena menerima keadaan bahawa muzik selalu bertukar, zaman bertukar, selera bertukar, generasi pun bertukar-tukar kan. Betul. Gen Z lah, Gen Alpha lah sekarang. Cita rasa kita berbeza-beza. Okay. Dan macam saya pun Alhamdulillah sepanjang 30 tahun menjadi anak seni, saya melalui daripada zaman 90-an sampai ke 2000 kan, sampai 2000-an kan. Jadi 30 tahun, 3 dekad yang saya lalui ini, saya belajar banyak perkara dan saya banyak bekerja dengan ramai komposer-komposer. So memang kita boleh nampak muzik tu dia kadang-kadang dia akan berpusing semula. Berevolusi kan Datuk? Nanti orang suka tiba-tiba suka balik lagu macam Pok Ye, tiba-tiba orang suka pula rentak hip hop, tiba-tiba ada pula yang buat rentak tradisional pula, dia bertukar-tukar kan. So meraihkan tu adalah satu perkara yang perlu kita semua rakyat Malaysia menghargai. Setiap usaha komposer-komposer yang ada. Bagi saya lagu raya ni bukannya tiap-tiap bulan kita nak buat. Dia setahun sekali je. Itu dia. Itulah.
Dan sekarang ni dah menjadi trend. Mana-mana lagu raya, dulu lagu raya memanglah kita dengar, tapi kita dengar bila dengar semua lagu raya zaman Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, melodi dia berbeza kan. Dia macam mencuit hati, sedih, banyak lagu-lagu tu kan. Dendang Perantau. Betul. Lagu-lagu apa lagi yang daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tu evergreen sampai sekarang. Jadi kalau generasi sekarang buat lagu ikut selera mereka lah untuk kita kreativiti mereka. Dan kita tak tahu tau, mungkin kita rasa sekarang ni apa ni lagu macam modern sangat, tapi mungkin anak kita tu 10 tahun akan datang, lagu yang sekarang ni yang kita rasa macam apa modern sangat ni, tiba evergreen masa zaman dia orang nanti. Kita muzik ni sangat universal bagi saya. Apalah salahnya kalau mereka berlumba untuk buatkan lagu, tapi penting sekali kualiti. Betul. Kualiti dan juga ada nilai-nilai kita rakyat Malaysia yang meraihkan hari raya tu dengan adat kita, budaya kita yang tersendirilah. Nak moden ke, nak hip hop ke, nak apa pun irama, tak ada masalah. Janji dia melambangkan hari raya kita di Malaysia macam mana. Perasaan, kemeriahan kan. Betul. Ada rasa raya kan. Macam dengan kehadiran lagu-lagu raya ni lah sebenarnya yang memeriahkan lagi hari raya kita. Meningkatkan mood kita juga ya, terutamanya kepada mereka yang jauh dari kampung halaman. Bila dengar lagu-lagu raya ni kan, mereka tu macam berkobar-kobar nak pulang, nak cepat balik ya. Betul. Itu dia. Jadi rayakan kebersamaan dengan lagu-lagu raya ini dengan apa seperti yang Datuk kongsikan tadi, yang penting ada apa, kualiti tu adalah utama ya. Mesti kualiti. Bila kualiti dia tidak akan berkekalan. Bila orang mendengar, orang hargai, dia akan berkekalan, tu yang jadi evergreen bila ada lagu yang berkualiti. Itu dia. Okey, bila bercakap dengan pasal lagu raya ni, kita mau dengar sebenarnya secara live ni. Boleh ke Datuk Siti nyanyi sedikit lagu beraya dengan saya secara live? Eksklusif. Macam dekat dengan soalan terakhir ni. Okey, silakan. So, nak nyanyi dulu ke nak tanya lagi soalan? Nyanyi ujung-ujung lah. Jangan lagu yang sekarang ni lah. Dia nak nyanyi dulu yang lagu sekarang, yang lagu baru ni Datuk. Beraya dengan saya. Sekejap saya nak tengah cari dia punya chorus ya. Beraya dengan saya, chorus. Sekejap kasih aku. Lagu Raya Siti, Beraya dengan saya, chorus. Selamat Hari Raya. Okay, 1, 2, 3. Selamat Hari Raya, walau di mana kita berada. Selamat Hari Raya, tak kira di mana merantau, tetap selalu Hari Raya. Kira di mana merantau, tetap sambut Hari Raya, ingat Tenwa ya. Okey. Dan Datuk Siti, kita pun dekat sudah dengan penghujung rancangan yang sedih kan. Okey, mungkin ada pesanan lah daripada Datuk Siti sendiri untuk artis-artis muda kita sekarang ni. Alhamdulillah, saya tak ada nak bagi nasihat, tapi saya nak sama-sama kita share, kita renungkan industri muzik Malaysia ni tidak sebesar mana, dan kita harus menghargai satu sama lain. Kalau kita nak industri kita makin berkembang, maju, makin berjaya, saya rasa penghargaan dari setiap insan seni itu sangat penting, kan? Dan Malaysia kita beruntung sebab kita duduk dalam masyarakat yang pelbagai kaum, bangsa, agama, kan? Dan kita hidup dalam keadaan yang sungguh harmoni. Dalam apa saja situasi yang berlaku sekarang ni pun, kita kena bersyukur dengan negara kita yang aman, tenteram, kan? Betul. Betul. Dan bagi mereka yang ingin
terlibat dalam bidang seni. Okey, tak salah bagi saya untuk memeriahkan lagi dan menjadi pelapis kepada artis yang ada sekarang. Tapi kalau boleh jangan kita nak jadi artis hanya untuk untuk apa kata, untuk publicity, untuk dikenali, untuk terkenal saja. Tapi kita perlu fikir lebih daripada itu. Apa sumbangan kita, apa yang nak kita berikan semula kepada masyarakat. Kalau nak jadi artis untuk sonok-sonok, dia akan sonok sekejap je. Betul. Kan? Betul. Tak tahan lama. Itu dia. Bila sebut pasal artis, bila sebut pasal artis ni kan Datuk Siti, kawan saya sebelah ni pun artis juga. Sudah dia nyanyi. Itulah. Dia teringin betul nak berduet dengan Datuk Siti, lagu Seloka Hari Raya sikit. Boleh ke Datuk Siti? Oh, okey. Macam mana lagu tu ya? Indahnya sungguh di hari tu. Je Rashid dengan Helami. Okey. Okey. Okey, Di, ready? Okay, ready, I'm ready. Producer ready, record. Okey. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Indahnya sungguh di hari raya, ramainya orang bersukaria. Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis, cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Ewa. Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bonda. Salah abang membuang waktu, mari menuju ke rumah bonda. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Sanak saudara sedang menunggu di hari mulia bertemu mesra. Wah, bestnya. Saya mau sambung tapi Selamat Hari Raya. Okey, apa ni, kita pun dekat dengan penghujung rancangan kan, Datuk Siti. Mungkin ucapan Hari Raya daripada Datuk Siti untuk kami di sini. Dan semua peminat-peminat Datuk Sri Siti Nurhaliza yang mendengarkan siaran Salakan FM di negeri Sabah ni. Silakan. Okey, Alhamdulillah, pertama sekali terima kasih kepada kedua-dua yang bertugas hari ini, walaupun raya tetap bertugas. Betul. Okey, Eloy dan juga Didi. terima kasih. Dan kepada semua pendengar Sandakan FM, saya nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Terima kasih kerana walaupun kita jauh, tapi dekat di hati. Tapi Dan kita dekat. selalu, terima kasih kerana selalu memainkan lagu saya juga. Betul. Lagu raya saya, dan semoga raya tahun ni kita semua diberikan kegembiraan, kebahagiaan bersama dengan orang yang kita sayang. Ya, betul. Amin. Itu dia. Jadi sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Datuk Sri Siti Nurhaliza kerana meluangkan masa di Hari Raya ni bersama kami di Salakan FM. Kami sangat berbesar hati kan, Di? Betul. Sangat-sangat berbesar hati, dan kami doakan juga semoga Datuk Sri Siti sentiasa sihat walafiat. Amin. Dipermudahkan segala urusan dan terus meraihkan kejayaan dapat mengharumkan lagi negara kita kan. Negara kita dan menjadi sumber inspirasi kepada semua Betul. pegiat seni tanah air kita ya. Ketahuilah Datuk Siti, ramai sebenarnya Siti Zona di Sandakan ni. Ya, betul. Jadi Wai tu Wai. Ya, selesai sudah kita bersama dengan bidu wanita negara kita yang kita sayangi. Ya, jangan nangis, jangan nangis. Betul. Okey, terima kasih Datuk Siti dan juga selamat Hari Raya. Selamat Raya Datuk Siti, maaf zahir batin. Assalamualaikum. Lagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari Raya, walau di mana kita berada. Tahun ini semua raya di mana? Kalau ditanya saya di desa, kampung halaman menjadi teman, sudikah singgah beramah mesra. Tahun ini semua raya di mana? Ada rezeki
Adik, abang, kakak turut serta mari pulang bersama. Selamat Hari Raya, walau di mana kita berada. Selamat Hari Raya, tak kira di mana merantau tetap sambut Hari Raya. Lekas sayang, lekas pulang, mari menyambut raya. Kalau senang, jemput datang, beraya dengan saya. Tahun ni pulang raya naik apa? Kereta api, bas atau kereta? Kapal terbang, pasti tersedia.